Inilah durian atuk. Dah merah, murah sikit, 25. Hello guys, welcome back to our channel. So pada hari ini saya akan buat video berkenaan front grill IMAX 5. So saya sudah beli front grill IMAX 5. Sebelum tu, terima kasih kepada semua yang telah subscribe kepada channel kami. So kepada semua yang belum subscribe, mohon like dan subscribe kepada channel ini untuk mengikuti vlog dan video kami berkenaan Proton IMAX 5 dan IMAX 7. Jom sambung tengok video ini guys. Okay guys, dekat sini saya dah beli front grill IMAX 5. So saya beli melalui Shopee. Function front grill ni adalah untuk menghalang debris atau batu daripada kenderaan depan ke dalam radiator Proton IMAX 5 ni lah. Kalau tengok Proton IMAX 5 punya cover dekat bawah ni, ruang dia terbuka. Kalau compare dengan IMAX 7, IMAX 7 dia ada cover, dia ada shutter cover tau kat sini. So dia akan terbuka kalau kereta ni on dan memerlukan cooling dekat dia punya bahagian bateri. So hari ini saya akan pasang front grill ni. Nampak tak? So kat sini dia punya kemasan dia ni piano black and then dia ada diamond. So kalau korang nak beli, saya dah letak dekat ruangan description punya affiliate shopping. So korang boleh beli daripada situ Okey, cara nak pasang dia mudah saja. So kalau tengok dekat sini dia ada double side tape and then dia ada clip kat bawah, clip. So clip ni dia akan lekatkan dekat dia punya ni lah, bahagian depan ni. So kita just masukkan and then yang double side tape tadi dia akan lekat dekat sini. So saya nak buka. Okay. So shape dia macam ni. So dia facing down lah. Nampak shape dia sama. So kita just follow. So cara dia adalah masukkan klip ni ke dalam. Just tolak. Saya rasa just tolak je lah. Boleh kan? Sampai bunyi dia punya tu. So, just kita tolak saja sampai dia melekat. Kat belakang ni dia ada double side tape. Ada orang kata dekat tengah ni yang petak adalah dia punya radar, tapi sebenarnya untuk version Malaysia dia tak ada function. So kita just boleh tutup. Korang nak tengok dari depan macam ni lawa tak guys?
sekarang ni kita nak cari durian. Disebabkan tadi video rasanya pendek, so kita nak continue. Kita nak test kita punya frang dekat depan. Kalau kita beli durian, letak dekat dalam frang kat depan ni, dia masuk dalam kabin tak, dia punya bau. So kita nak pergi Durian Atuk. Okay, Durian Atuk tu dekat sebelah kiri. So kita kena parking dekat belakang kedai nasi dagang yang kita selalu beli pagi-pagi tu. Inilah Durian Atuk. Durian Atuk ni dekat Jalan Kebun. Selalu dia buat live. Saya tak tengok hari ni punya live. Musang King 140 ah? Oh. Terima 9 Nak Musang King? ringgit. Nak tu? Satu ke? Nak berapa? Ni. Dah merah murah sikit, 25. Terima 16 ringgit. Ganti lah. Macam lagi banyak lah. 25. Kat situ ada orang jual cendol dengan makanan. Dekat sini dia pack dah. Bila pack ni saya rasa lagi jimat. Tak ada lah kita bayar apa dia punya berat tu, kulit tu. Tapi ada option juga kalau nak beli secara biji kat sini. Just bagi tahulah dia punya staff dia ni. 65. Terima 65 ringgit. So kita nak try masuk dalam bonet. Bau tak bila buka dekat bonet? Okey, bonet dah buka. So kita nak masukkan dalam bonet. Okey, dan kita tutup. Tutup aja biasa. Macam mana lagi tutup? Alright, jom. Okey, kita dah bergerak. Kita dah letak durian dekat frang tadi. So macam mana Mak? Bau tak? Tak bau. So, maksudnya berjaya kan ni? Okey guys. Tak bau kan. Setakat ni lah, sebab baru lagi letak. Jadi kita tunggu beberapa lama sikit. Okey. Sekarang kita orang dekat gerai cendol dengan laksa. Area Jalan Kebun ni. Kat sini sedap tau. Saya pernah belilah. Dia punya cendol dengan laksa. Laksa dia memang terbaik lah. Ondel lah. Ha? Ondel kan? Ha.
Boleh? Eh, Ramai orang hari ni. boleh lah bang. Hujan ni. Kalau cuaca macam ni tak ada orang. Nampak? Becak kan. Kalau korang nak makan dekat sini, ada Ada TikTok ke? ha? Ada TikTok ke? YouTube. Oh, Ya. Baru je buat. okey. 16 eh? Siap. Cik eh? Ya, terima kasih lah. Cik. Kom. Salam. Okay, Mak, bau tak durian tadi? Tak ada, tak bau lagi durian. Macam baunya laksa. Oh, asal yang kita beli tadi kan? Itu yang kuat bau. Durian tak bau langsung. So, dia punya frang tu function and pas kita punya test hari ni. So, lepas ni kita nak balik. Tapi sebelum balik kita nak pergi DIY. Ada orang kirim barang. Nampak gerai kopok leko ni, kita singgah nak beli kopok leko pula. Baru Baru buka. Baru buka 3 hari. Oh, betul betul. Oh, baru Tak eh? perasan tadi. Itulah. Petang hati. Berapa ringgit ni? RM5. Ada dia punya batang. Yang ni. Yang ni. Cantik. Ni lah apa yang kakak cari. So kita nak ambil durian. So, buka bonnet daripada skrin kat sini. Dan buka. Dan kita ambil saja. Oh, kalau buka dia bau dia semua terus. So bau dia dekat sekitar sini saja, guys. Okey, macam tu saja. So grill yang kita pasang tadi macam ni lah kat depan. Laksa yang kita beli tadi. Tak. Kopok leko. Ni kat kat Penjai Park kat Shoplot. Macam tu 10 minit. Hari tu beli RM10 banyak tak habis. Dia yang nak cendol tadi.
Durian Musun king. Musun udang merah. merah. UM. Udang merah. Oh. 500 gram RM25. Ni RM25 ni. Ibu ambil. Ambil lah kasih. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tambah banyak sikit. Rasa durian. Ni durian udang merah. Yang tu musangking. Tengok ya. Biji dia tebal nipis. Baju. Dia punya rasa kuat pekat. Musangking ni. Bukan. Dia punya Musangking lah manis. Yang buat tu musangking dia punya biji dia. Biji dia lepeh macam ni. nipis ya. Mana isi? Kalau dengan 10 ni sebiji kecil-kecil macam ni. Ramai banyak biji kita. Bukan depan mandi tu sebuang sini. Durian Brothers tu lah. Setiap perjalanan bukan sekadar ke destinasi. Kadang-kadang bermula dengan projek DIY di rumah. Terima kasih kerana menemani kami hari ini. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi dalam penggambaraan Faizal Haimi & Co. Assalamualaikum.